Gaji besar bukan bermakna anda kaya. Gaji kecil pula bukan bermakna anda miskin. Orang bergaji kecil yang tiada simpanan sama sahaja dengan orang bergaji besar yang tiada simpanan. Mungkin bezanya seorang berkereta kecil, seorang berkereta besar. Tetapi hujung bulan, kedua-duanya kosong tanpa simpanan. Jika terjadi apa-apa kecemasan, keadaan mereka sama sahaja. Orang yang berjaya dalam kewangan ialah siapa yang mampu untuk menyimpan secara konsisten, walaupun sedikit. Orang bergaji besar atau kecil bukannya mereka tiada wang, tetapi duit simpanan mereka selalu bocor. Jika anda dalam golongan ini, anda boleh cuba tukarkan kaedah simpanan anda dalam bentuk emas. Anda boleh letakkan target simpanan 1 bulan pendapatan sebagai simpanan yang pertama. Katakan anda bergaji sekitar RM2,000. Anda boleh target untuk dapatkan gold bar 5 gram. Anda boleh menabung gram emas sikit-sikit di dalam akaun emas Gap, dan apabila cukup 5 gram dalam akaun, anda boleh arahkan sistem untuk fizikalkan emas tersebut untuk anda simpan sendiri. Ulang proses ini sehingga anda ada simpanan 12 bulan pendapatan. Simpanan emas sebenarnya mempunyai banyak kegunaan. Bagi yang berminat untuk mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas fizikal, anda rujuk pin video saya untuk langkah-langkah pendaftaran akaun Public Gold. Saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.